Sebab tu pakej harga lain waktu kita bayar harga lain. Jahat pasal postpaid yang ramai masih tak tahu. Ramai orang ingat guna prepaid ni menyusahkan dan low class. Sebab tu masih ramai yang guna postpaid. Mereka tak sedar dua benda jahat ni. Pertamanya, postpaid dia kenakan cukai jualan. Sebab tu pakej harga lain waktu kita bayar harga lain. Kedua, postpaid ada kontrak. Kita tak boleh bila masa nak stop. Kalau anda tak nak dua benda jahat ini, bertukarlah kepada prepaid. Prepaid tak ada kontrak. Bila masa kita boleh terminate atau tukar pelan data. Pelan data prepaid selalunya lebih menarik dan murah. Ia juga tak ada cas tersembunyi. Dan antara prepaid yang terbaik dalam pasaran adalah Tong Wow. Antara kelebihan Tong Wow adalah coverage yang luas dan internetnya pantas. Ada macam-macam package boleh kita pilih. Nak unlimited data ada, nak unlimited speed ada, nak plan jimat pun ada. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan singkat Tong Wow sekarang. Anda belajar sesuatu hari ini, jangan lupa like dan follow saya.